Tuan-tuan dan Puan Wati merupakan seorang penjawat awam dengan komitmen yang sangat tinggi. Katanya dia dah pergi ke banyak bank, dia dah pergi ke banyak konsultan dan banyak kali juga dia di scam tuan-tuan, bayar macam-macam ratus-ratus ribu pun tak dapat dana. Tetapi dia pergi ke MyLoan dan akhirnya apabila kami merujuk kepada laporan pelapor kreditnya, MyLoan telah berjaya membuat pengstrukturan semula komitmen untuk Puan Wati dengan lebihan dana di tangan sekitar 50,000. Tuan-tuan, apakah rahsianya? Kami melihat laporan pelapor kredit Puan Wati dengan lebih jelas, lebih detail, dan kami juga nampak peluang untuk dia membuat combined income dengan pasangan ataupun suaminya. Sebagai seorang penjawat awam, ada bank yang boleh untuk memberi anda dana dengan kadar faedah terbaik, ada bank yang boleh untuk anda combine income suami dan isteri. Sebagai contoh, gaji suami 4,000, gaji isteri pun 4,000, pendapatan anda dikira 8,000 dan anda boleh double jumlah pinjaman yang boleh anda buat. Sebab itu kami nak anda dapatkan laporan pelapor kredit anda. Beza MyLoan dengan konsultan lain, kami minta anda dapatkan laporan pelapor kredit melalui MyLoan hanya RM50 sahaja. Bayaran untuk kami dapatkan laporan pelapor kredit dan konsultasi kami. MyLoan membantu rakyat Malaysia tidak kisah tinggal di negeri mana untuk mendapatkan dana dengan kadar faedah terbaik daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Dan seperti biasa, dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.